Siapa kat sini yang kerja kerajaan? Video ni untuk korang. Korang ada tak masalah bila korang nak buat loan je, bank tolak permohonan loan korang? Tapi bukan ke pekerja kerajaan ni antara yang paling mudah untuk buat loan? Jawapannya iya dan tidak juga. So itu topik kita hari ni. Korang kerja kerajaan tapi loan tak lepas. Dia ada beberapa faktor lah. Salah satunya korang punya komitmen. Andai kata korang punya komitmen terlalu tinggi, bank takkan ambil risiko untuk bagi korang loan lagi. Sebelum ni korang dah buat loan kan, 2-3 loan dengan bank. Lepas tu korang nak buat lagi, bila bank check korang punya komitmen, pembayaran yang korang perlu buat dan komitmen bulanan korang memang tak cukup untuk kelayakan buat loan baru. Satu lagi, penjamin ataupun dokumen korang tak lengkap. Yang ni boleh jadi juga. So bila penjamin dan dokumen yang korang sediakan tak lengkap, lagi-lagi korang yang ada buat pinjaman dengan koperasi ataupun korang ada buat pinjaman luar daripada bank, memang automatik bank akan reject permohonan loan baru korang. Satu lagi, gaji bersih. Ini pun boleh jadi salah satu faktor membuatkan korang punya loan yang korang nak buat dengan bank akan di reject. Ada katalah gaji korang ada RM3,000, itu gaji kasar. Bila tolak ini, gaji bersih korang ada hanya RM200 saja. Memang gaji bersih 200 tu memang tak cukup lah dan tak menepati syarat-syarat untuk korang buat loan. Dan yang last kali yang selalu kita orang dapat komen ataupun customer ataupun klien kami, dia ada masalah CITOS ataupun SIKRIS. Benda ni yang selalu akan terjadi dengan korang. Korang tak perasan pun. Tahu-tahu je nama dah buruk dekat SIKRIS dan juga CITOS. So selalunya yang kena dengan CITOS ataupun SIKRIS ni, kita orang bantu dari segi bersihkan nama diorang dekat list CITOS dan juga SIKRIS. So bila bersih, korang boleh buat loan dengan mudah. Tapi kalau korang ada poin-poin yang ke atas ni, walaupun nama CITOS dan SIKRIS korang bersih, sama juga. Jadi rajin-rajin lah untuk check korang punya CITOS dan juga SIKRIS. Tapi mungkin korang perlukan bantuan untuk check korang punya nama dekat CITOS dan juga SIKRIS tu. Korang boleh PM kami dekat Debt Bureau ataupun isi form Debt Bureau di bawah untuk kami check kelayakan anda.